Okey, hari ni kita turun Lakotis main Toman. Kita masuk tali 2LB halus upgraded, okey, dengan rod sebat dan drill day. Okey, jadi sekarang aku nak masukkan tali. Kita tunggu sampai aku habis masuk tali, lepas tu aku ikat leader semua. Okey, jom. Yang penting kita basahkan tali ni senang-senang, kita masuk dalam air je. Kenapa basahkan? Senang kita nak gulung dia. Masuk pun sedap je, casting tak ada masalah. Sikit-sikit ikut dah. Leader sabutan 20 pound. Okey. Hei, korang tengok ni. Punyalah panjang tu, dia masuk dalam air, dia nak tarik pergi mancing sebelah itu tu. Ha. Sanggup masuk dalam air. Mana nak dapat tekong macam ni? Ya Allah, sebesalah aku weh. Sanggup masuk dalam air lah. Okey, korang tunggu je lah update aku kejap lagi. Aku harap ada hasil lah ni. Betul-betul lumur lah tekong ni. Ni Apek Demis. Jangan lupa tekong Lake Haven. Aku suka pakai. Aku suka guna Himat servis dia. Best. Santai. Ya, tengok muka semangat kan. Ya Allah, aku sebab salah weh. Hai. Okey, jadi korang tunggu update kejap lagi. Harap ada Toman. Sana banyak main escape. Aku suruh kau jadi anak ikan, bukan jadi katok. Jangan jadi katok je kerja dia. Suka benar jadi katok. Mau. Oh, dia bawa ke dalam tu. Allah. Allah. Oh, dia masuk ah. Dia masuk. Oh, besar ni. Aduh. Besar ni. Oh, dia pergi jauh betul. Dah mula sangkut ah. Dah mula sangkut ah. Allah. Tak ada sangkut. Tapi jauh betul pergi dah. Dah mula rasa-rasa dah. 2 pound. Tu ah. Ni tali 2 pound guys. Tergesek-gesek. Dah mula gesek-gesek. Kena sabar. Tu buih tu jauh nampak dah. Tu jauh depan tu. Ya lah. Tu lah. Kalau dia dekat ni tak apa. Ada lagi. Okay, selagi tak apa. Oh, dia pergi lagi lah. Aduh, putus. Aduh, ya. Ya. Besar ni sebab dia pergi je kan. Putus 2 pound. Cubaan
Cubaan pertama. Betul, 2LB. Tak apa. Cuba lagi, first cast tu kena tu. Kau kena lah lepas ni. Memang kau kena lah. Aku land kau 9.8 kilo. Weh, jauh betul pergi dia. Sweater pergi dia. Oh. Oh, tengok lah ni condition mah. Belagak pula tu. Tadi depan-depan mata pergi sengit ke sini, sengit ke sana. Gabra. Dia macam mama dia apa lah. Aku rasa mama duduk bawah ni. Sebab dia main pusing lega sini je. Baling lah, raba-raba lah. Belakang cerita lah kalau kena. Ya kena lu lah. Cari ikan lari je tu. Buih. Rasa mama dia ada dengan dia tak? Boleh. Dia tahu dia punya saiz. Ya, betul. Oi, kau rancak ni, Kemona, makan ni. Ni tempat kawasan yang cantik ni. Ya. Ni ke kanan tu, ke baling kanan tu. Depan tu macam mama tu Tengok. Kalau anak dia begitu memang betul lah mama tu. Mama dia asyik menunjuk diri ni. Oh, betul lah. Kena. Yes. Tak tahu lah. Rasa kau kan? Ya Allah. Betul. Aduh. Dia naik. Ada saiz kata. Oh, yang tadi. Ada gewang. Ada gewang. Ada gewang. Standby okey. Tak, aku nak land dia cepat-cepat. Aku boleh kalau boleh. Empat tengok tu. L Mat. 2 pound. 2 pound ni. Okey, standby ya. Standby ya. Oh.
Yes. Kita punya brother. Aduh tu dia. Gewang ada lagi. Dengan gewang ada lagi. Pagi tadi kena punya. Tadi dah kena apa tadi? Tunjuk sini. Tu dia tengok. Itu gewang aku satu lagi tu. Tu putus weh. Ha? Satu putus dia ambil lagi. Jangan putus asa bang dengan saya bang. Ini tekong, ni tengok muka tekong. Tekong tak pernah putus asa. Kalau korang berminat, apa the miss? Jangan putus asa bang, jangan putus asa. Okey, sekarang kita nak timbang semua Tunggu korang tunggu nanti aku sambung. Korang tengok, aku dapat balik gewang aku dekat mulut Toman tu. Tu dia. Ni gewang aku sendiri ni. Pagi tadi dia ambil ni. Mana tunjuk sikit prototype tu. Ni prototype ni. Pagi tadi dia ambil putus. Pagi tadi putus. Tapi kali ni kita hantar dalam sikit Kita hantar dalam sikit kat tempat tengah. Ya, terus line tu. Korang tengok. Ya. Tak tahu berapa kilo, kita timbang sekejap. Timbang sekejap. Nak naik darat dah. Okey, jom. Okey. 6.2 kilo. Tuan, ikan ni lawa mana? Tengok. Lawa ni. 6.2 kilo. Okey lah, dengan 2 LB. Rod lah sebat 26 LB. Leader sabotage. Mantap. Lawa engkau. Lawa betul engkau ni. Okey, kita release Pek pegang pek. Ni tekong yang usah ni. Alamak. Ya. Okey. Cuba. Ikan dah kuat. So apa kita buat? Kita release dekat tempat yang tak dalam sangat supaya dia boleh bernafas dengan lagi mudah. Saya tolak ke tengah. Okey. Okey. Jadi pandai tu. Baiklah. Trip hari ni sukses. Aku start buat kerja gila untuk bakar korang dengan UL. Grup UL lama dah tak happening kan? Okay, sekarang aku kembali untuk buat korang sengsara. Apa pun tekong terbaik, update the mess. Kalau korang berminat, cari dia.